Assalamualaikum. Hari ni kita nak explain sikit pasal ramai sangat yang tak puas hati dengan EFI punya kemenangan kita tu. Biasalah, menang bila kategori apa pun ada saja isu-isu yang orang tak puas hati. Tapi yang herannya tu depan-depan tak mau nak protes, balik belakang nak jadi hero kampung duk protes dalam grup. Kita sembang part pertama dulu pasal blok. Dekat sikit. Pasal blok ni orang duk petikai kata sebab apa ESR pakai blok panjang lepas. Pasal apa orang lain tak boleh. Sebenarnya hampa tak baca dalam syarat punya MAC letak. Mari saya nak tunjuk. Blok ESR punya Eric Liu ni, blok dia kita buat saiz ni, saya buka betul-betul cuma punya. Dia punya saiz dia 79.9 lebih lah. Kalau digital malam tu keluar 79.95. Kalau dekat vinyl ni pun 79.9 lebih. Dia tak masuk 80. Dekat sini pun kita tak pakai gasket head sebab orang duk ingat kita pakai gasket head. Jadi tak boleh lah. Dan crankshaft pun kita pakai yang ni. Ni crankshaft jet 7 sama macam ni. Nampak tu? Jet 7.15. Crankshaft Eric Liu jet 7.15. Saya pasang PMP macam ni saja tanpa buat static balancing apa-apa, tak ada gegak apa. Result memang best. Sebab tu kita pakai 7. Sedangkan syarat ni kalau kita nak buat jet 8 pun boleh lagi. Jet 8 pun kita masih lepas. Tapi kita kena pendekkan root sikit. Tapi kita tetap pakai jet 7. Rendah pada orang. Orang banyak buat 8.5 jet. Kita pakai 7 saja. Kita nak buktikan crankshaft ni PMP pun boleh power. Isu yang blok tu sebenarnya, blok ni dia ada banyak kat market. Ada yang panjang 78, ada yang panjang standard macam Dream. Tapi yang blok ni asal dia main 82. Tapi bila syarat nak 80, kita skim belakang ni bagi jadi 79.9 lebih. Supaya kita tak pakai gasket pun dia ngam-ngam. Jadi mudah untuk MAC nak ukok. Saya boleh buat blok ni panjang 78 pakai spacer 2mm. Ukok lagi 80 juga masih lepas syarat. Nak buat 80 ngam-ngam pun masih lepas syarat, tak ada masalah. Ini bukan satu isu yang sepatutnya hampa protes. Tapi depan-depan tak ada siapa protes pun pasal orang semua puas hati. Yang mana yang tengok itu, mereka faham. Blok kita panjang 79.95, gasket blok tak ada. Memang MAC minta tengok gasket. Berada kita yang duk checking tu. Apa nama dia? Adi. Adi dia memang orang yang payah buat kira, yang hampa jangan silap sikit. Memang tak boleh coating apa dengan dia langsung. So memang dia check, itu gasket tak ada. Gasket blok. Gasket head pun kita tak pakai, tak ada. So memang kita punya blok lulus. Tanpa ada sebarang siapa pun boleh protes sebab kita ikut syarat yang betul. Dekat syarat dah tulis dah. Panjang blok boleh 80mm. Blok campak gasket ataupun spacer apa semua boleh jadi 80mm. Ataupun hampa nak buat blok terus 80mm pun tak ada masalah. Sebab tu kita kena banyak membaca. Nak buat motor, nak buat apa, kita kena tengok syarat dulu. Jangan main langgak lepas tu. Dia tu buat boleh, dia ni buat tak boleh. Sebab tu kita duduk ke belakang, kita tak baca. Kita baca dulu apa yang kita boleh. Maksimum yang mana ikut syarat. Syarat kata ROS 97, kita pakai ROS 97, jangan duk pakai ROS 95. Lepas tu duk petikai, dia ROS 97 boleh laju, kita ROS 95 tak laju, siapa suruh hang pakai 95? Contoh dia, macam piston. Dia bagi syarat 56, kalau hang pergi pakai 54, betul hang kalah, betul hang duk petikai. Kita piston kecil kalah, siapa suruh hang pakai 54? Dah syarat boleh 56. Termasuk juga blok. Blok tu dia bagi syarat boleh panjang 80. Saya buat 80, saya ambil maksimum yang dibenarkan. Tak salah langsung, sebab tu tak ada orang petikai sangat malam tu pasal blok. Cuma bila dah balik barulah berbunyi yang tu tak kena, yang ni tak kena. Tu pasal blok. Settle lah kan. Mas saya nak sembang pasal yang dalam grup pula. Pasal yang dalam grup yang sakan sangat tu. Mai ni kita tengok dekat lagi. Depa kata apa? Pasal tayar pula. Ahmad Zarin ni kata saya pun tak kenal dia siapa. Pasal tayar tu budak aku dah cakap bila Harry tanya semua senyap, membisu, borak je nak protes. Time depan-depan semua kepala macam kuar-kuar masuk dalam. Maksud dia kata ada seorang budak tu. Ya betul, memang budak tu tanya pasal tayar. Dia ada tanya kat Harry dan saya pun ada dekat situ. Dia tanya bukan tayar Timsum ni tak boleh lah. Lepas tu Harry tanya dia, sebab siapa yang kata tak boleh? Dia tahu itu ada orang kata tak boleh. Orang tu siapa? Kita tak perlu ikut orang, kita ikut syarat. Baca balik dalam law MAC dia tulis apa? Syarat tayar tak boleh pakai compound rack. Tu salah satu, compound rack tak boleh, ataupun tayar full slit yang macam ni. Tayar full slit yang macam ni tak kisahlah apa brand pun, Timsung ke, Virable ke, apa segala tak boleh untuk kategori EFI. Dia ada satu lagi tayar yang bunga macam ni, tapi kita panggil E-Maidah. Orang nak panggil tayar E-Maidah. Dia tak boleh tu bukan sebab dia tulis E-Maidah. Dia tak boleh tu sebab sebelah sini dia ada tulis not for highway use. Nampak tak? Not for highway use. Dia tayar ni dia ada lah banyak yang tak dibenarkan di atas jalan raya. Not for highway use, drag compound. Tu semua tayar yang tak dibenarkan duduk di atas jalan raya untuk kita buat on the road. Tu maksud dia. Jadi MAC buat syarat tu tayar-tayar jenis ni lah yang tak boleh masuk race kategori EFI ni. Maksud tu tayar yang dikeluarkan tu untuk racing punya kegunaan lah. Tapi bila Timsum punya model macam ni, yang kami pakai ni model Timsum ni, dia tak ada tulis langsung for not highway use ke, drag compound ke apa semua, tak ada. Hampa boleh beli tayar ni dah hampa boleh tengok sendiri. Dan kami pakai tayar ni pun bukan pasal tayar tu bagus. Bukan pasal tayar tu grip.
Pasal tayar tu kami dapat sponsor dulu. Setiap kali kita race MAC dulu, MAC akan bagi bila siapa menang akan dapat tayar tu penuh atas rok saya tu, tak pernah pakai pun. Tapi bila baru ni EFI ni siap, kita tengok tayar pun saiz yang sesuai, kita bubuh je lah. Nak kata grip tak grip mana pun, pasal EFI ni power bukan tinggi, tak perlu pakai pun tayar grip, tayar biasa pun boleh. Tak apa, untuk next event saya akan pakai tayar lain pula. Kita tengok boleh tak boleh. Kita tak mau pakai dah Timsun ni. Saya bukan kata Timsun tu bagus, cuma tayar tu dah ada kat kedai saya tak payah beli dia, saya masuk terus lah. Okey, tu cerita tayar. Cerita tayar ni tak payah dengar cakap orang. Buka syarat apa yang MAC tulis, kita ikut. Kalau dia kata tayar slip boleh, kita pakai tayar slip. Dia kata tak boleh, kita jangan pakai. Baca, kita kena baca apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya baca. Saya pun tanya MAC kata Maidah tak boleh sebab dia memang untuk racing. Okey, kami baca-baca tengok betul ada tulis highway use. Highway use ni kira racing punya lah. Sama juga tayar botak ni pun tak boleh. Apa brand sekali pun tak boleh. So kita tengok tayar Timsun ni tak ada tulis highway use, tak ada tulis compound, tak ada tulis. Kita pakailah. Itu pun jadi isu. Okey. Settle dah bak tayar. Okey, dia main bak lain pula. Okey. Ni bak apa ni? Okey, dia kata masalah yang ramai kata belakang je apa ni, depan hamperak siap borak campur nitro ke apa tu saya tak tahulah dia kata kat siapa. Mungkin ada orang kata kat dia ke, dia kata kat orang ke, saya tak tahu. Pasal nitro tu pun semua tak ada masalah apalah kan. Dia bukan cakap pasal saya. Lepas tu pasal nak masuk ET3 tak sempat apa semua, time tak lepas dah lah. Yalah masa tu dekat Bukit Sebelah dah. MAC kata ET3 tak ada dah. Okey, kita pun boleh terima, tak ada masalah. Sebab malam tu kalau ikutkan kami nak buat 78. Kami duduk set tu dapat 78. Tapi malam tu dapat 79, kita pun terima je lah kan. Tapi dah tak dapat nak buat ET3 dah. Kita terima lah, tak ada masalah. Lepas tu ayat lah dia, day, kita mau fight lah. 7.9 bukan dia seorang boleh dapat. Ya, saya tahu memang 7.9 tu siapa-siapa pun boleh dapat. Siapa-siapa pun boleh dapat. Nanti dia akan turun 78, 77, 76. Tapi masa dia tak sampai lagi. Tapi buat masalah ESR seorang je 79. Jadi day tak day, buat dulu. Buat dulu, nanti kita tengok. Kalau dapat, memang saya tahu akan dapat. Masa je tak sampai lagi. Cuma ESR je dapat dulu. Mana kata kita buat dulu. Tak payah nak day tak day. Kan? Jadi yang pertama lah ESR saja 7.9 second. Kena terima lah. Benda tu kita kena terima. Kalau orang lain 7.9 pun kita pun terima, tak ada masalah. Kita akan pergi tengok dia ni pakai apa, kita cuba tiru kalau dah kita tak ada idea. Jangan kita tak ada idea kita duk protes orang. Bila kita protes orang, bila kita nak maju? Tengok apa ESR pakai. Pakai head block radio laju. Kita pakai head block radio laju. Duk pakai brand lain memanglah tak laju. Kena pakai radio baru laju. Okey, tu cerita pasal tu. Mek pilah dia nak buat 76 ke 75 ke buat. Kita pun akan buat. Kita pun tak semestinya nanti boleh turun. Mungkin duduk dekat tu saja. Mungkin duduk mati dah 79 tak boleh pergi mana dah. Kita pun tak tahu lagi. Siapa yang boleh buat makin laju? Bagus lah. Ada lagi. Lepas tu, okey. Blok tu nak kekal 80. Dia tanya pula dalam grup tu. Blok tu kekal 80mm. Tayar non-compound rack. On tak on. Sebenarnya benda ni tak payah on tak on. Benda tu dah ada dah dalam MAC punya syarat. Dia dah tetapkan dah blok 80. Tayar non-compound. Ikut je lah. Tak payah duk bincang dalam grup nak on tak on. Benda tu dah jelas dalam MAC tulis. Tak payah duk pakak-pakak nak protes ESR lah apa. Nak protes buat apa? Kita ikut syarat yang sebetulnya. Kalau nak protes, pergi protes kat MAC. Minta MAC tukar. Tayar hanya dibenarkan contoh brand Pirelli, brand Maxxis, brand Timsun saja. Baru kita ikut. Kena tulis dekat situ yang dibenarkan yang tu saja. Kita akan ikut. Tapi ada bincang-bincang dalam grup. Jadi apa? Kata apa? Ayam kuci. Ayam kuci tahu ayam kuci. Dia berkokok kat kampung ni memang kuat. Masuk bond melawan, lari. Okey, dekat sini pula. Dia kata lagi, ni dalam video ni terang-terang saya duk tengah explain. Masa ni saya duk tengah explain ni saya ni. Ni adalah semua-semua yang duk tanya pasal tayar, pasal apa. Saya dah explain kat depa. Masa depan-depan depa semua cun. Tak ada masalah apa. Okey, dekat sini dia kata IRC Maidah ni yang tadi ni lah. Yang ni punya kan. IRC Maidah ni ada mention kat tayar dia direct use. Dia bukan mention direct use, dia tulis highway use lah kira pasal tu untuk highway. Tu alasan dia lah. Tayar Timsun tak ada tulis MAC setuju macam tu. Sebenarnya tu bukan alasan saya. Tu fakta yang saya bagi tahu. Saya bagi tahu fakta kat depa. Tayar Maidah ni tak ada tulis direct compound ke, tak ada tulis apa. Tayar Maidah ni ada tulis direct compound ataupun highway use tu. Saya explain kata tayar Timsun tu tak ada tulis direct compound sebab tu dibenarkan. Tayar ni kita tak payah nak tanya MAC. Tayar ni ada 100 brand dekat dunia ni. Nak pakai Jepunnya ke, Vietnam ke, Thailand ke, Malaysia ke, terpulang. Janji dekat tayar tu tak ada tulis direct compound ataupun for highway, not for highway use saja boleh pakai. Takkan semua 100 brand tayar kita nak kena pergi tanya MAC. Jenuh MAC nak study satu-satu tayar pula. Kita cuma MAC bagi tajuk besar. Tayar direct compound tak dibenarkan. Kita carilah apa saja tayar yang brand yang tak ada direct compound kita pakai. Bukan Timsun saja, apa saja brand pun boleh pakai. Tak ada masalah. Sebab tu kita kena banyak membaca. Dia kata itu alasan saya. Itu bukan alasan saya. Saya bagi fakta. Apa yang ditulis kat tayar ni bukan saya pandai-pandai. Okey, lepas tu last sekali lah isu kemoh. Ni isu yang tak sepatutnya dibangkitkan lah. Mantap
Tak adalah VIP duduk kemah depan daripada kemah sponsor. Okey. Yang ni maksud dia tu, dia nak beritahu dekat race itu, kemah kami duduk depan sekali. Lepas tu baru kemah sponsor, lepas tu barulah kemah-kemah lain. Okey, kemah sponsor ni memang mereka duduk sebelum kami. Sebab apa? Sebab kemah sponsor ni kalau kita tengok, selalu orang sponsor tahun ni orang lain, tahun lepas brand lain, tahun depan tu pula brand lain. Orang dia akan bertukar-tukar orang sponsor. Tapi saya dengan MUC ni kalau hampa tengok lama mana dah. Saya daripada 2013 dah start main MUC. Kereta. Lepas tu kita main motor. Sampai hari ni kita tak berhenti lagi. Boleh kata 10 tahun lah. Tak payah cakap banyak. 10 tahun kita dah main. Tapi ramai lagi orang lain yang masih aktif. Orang lama yang aktif dalam MUC. Kan? Jadi kalau nak petikai kata saya VIP tu bukan pasal itu. Bukan saya nak cerita pasal saya lama dengan MUC. Bukan. Hampa kena tahu ada sebab MUC bagi saya kemah depan tu. Salah satunya saya selalu akan mesej MUC, kemah buka slot bagi tahu saya nak lock. Berapa pun tak apa, jadi saya nak yang terdekat. Sebab apa? Sebab sekali race saya pergi berapa biji. Motor saya saja pun kadang-kadang 8 ke 10 biji. Campur motor Jeff, campur motor Rafi, kadang-kadang kami duduk sekali, kadang-kadang kami pecah, kadang kemah tak cukup. Kali ni saya pergi motor dengan kereta, mestilah saya nak duduk yang paling dekat. Nak tolak kereta pimai-pimai yang pun ingat senang. Hampa race motor habis hampa balik. Orang yang pergi kereta, habis kereta balik. Saya motor pun duduk situ, kereta pun duduk situ. Pergi cari tengok tim dekat Malaysia ni yang motor pun race, yang kereta pun race. Memang ada. 1-2 saja, 1-2 tim saja. Yang lain semua race motor saja. Yang race kereta saja. Saya dua-dua saya hantam. Sebab memang kita minat dalam ride ni. Kita mesti pergi. Ada motor, ada kereta, kita akan pergi. Okey. Tu satu. Memang kita akan bagi tahu MSC, kita nak kemah yang terdekat lah. Berapa bayaran pun kita akan bayar. Kedua, hampa tahu tak hampa duduk race tu, timing system tu siapa beli? Saya tak pernah cerita kat orang benda-benda macam ni. Timing system yang hampa duduk race tu, saya yang beli bagi kat MSC. Sebab apa? Masa tu MSC bukan kekurangan lah, mereka tengah tunggu dana. Dana tu tak sampai, dana tu bulan depan sampai. Bulan ni nak kena beli dah. Sebab benda tu nak push daripada USA, bukan dekat. So, saya pump duit dulu kat dia. Hampa ingat murah-murah sensor tu, 100,000 lebih. Saya bagi kat dia, tanpa minta pulangan 1 sen pun. Lepas tu memang MSC ada bayar balik kat saya. Cuma MSC ada ingat jasa orang tolong dia. Saya yang tolong dia beli sensor tu. Kalau saya tak beli, mungkin hampa pun tak boleh race hari ni. Mungkin MSC boleh guna dana lain, boleh beli jugalah. Bukan saya kata sampai bila-bila dia tak boleh beli. Tapi saya yang beli sensor tu, guna duit saya tanpa minta sekupang pun, tanpa ada agreement apa-apa dengan MSC. Saya percaya kat dia, saya bagi dia 100,000 lebih. Dia beli, lepas tu dia bayar balik kat saya. Bukanlah beli hari ni esok bayar balik. Ada masa-masa dia lah baru dia bayar balik. Okey. Saya tak nak minta pun nak naik saya punya banner kat track ke kat kemah, saya tak pernah minta kat MSC. Sebab kita sekadar tolong dia. Jadi dia respect orang, dia tahu nak lebih kurang nak menghargai orang. Jadi bila saya minta kemah depan, dia bagilah. Itu je. Sebab dia, kalau sponsor lain, sponsor dia sama-sama win-win. Dia sponsor duit. MSC naikkan kemah, brand, naikkan logo, naikkan banner, iklan, brand-brand mereka dapat keuntungan kat marketing. MSC dapat keuntungan kat duit untuk cover-cover duit hadiah, duit sewa tapak apa semua. Saya tak ada untung apa. Saya tolong MSC, ikhlas lah. Nak bagi ada beli race. Nak bagi ada timing system sebab saya main dalam bidang tu. Tapi MSC pun bayar balik. So MSC cuma ingat benda tu, jasa saya yang tu je, dia bagi saya kemah depan. Jadi nak bercakap tu, tengok kiri kanan dulu, kaji dulu. Padahal bukan, tak ada duduk sebelah tu lah. Boleh tanya saya. Tanyalah. Pasal apa yang kemah hamba boleh duduk depan? Saya boleh jawab, saya boleh tunjuk semua. Bukti-bukti WhatsApp kalau nak tengok. Macam-macam ada kat WhatsApp. Kan? Jadi hampa tak tanya, hampa bercakap kat dalam grup. Sembang kat dalam grup. Jadi hero kat dalam grup. Sampai bila nak maju? Orang kalau tak erti buat motor, tengok orang buat macam mana. Kita pun kadang-kadang kalah, bukan kami pergi menang sedia-sedia. Kali ni je pergi dapat 6 champion. Mungkin sebab 6 champion tu kok orang sakit hati. Kan? 4 kategori pecah rekod. Jadi tapi kita kena terima bila orang laju pada kita, kita kena tengok apa dia buat. Kami ni kalau kalah, on the way nak balik tu, duduk sembang daripada track sampai polis lah. Esok kita nak buat apa? Lusa kita nak buat apa? Blok ni nak hantar buat apa? Kanisat ni nak jet kat siapa? Kanisat ni nak balance kat siapa? Duduk kaji lah. Sebab kalah. Bila menang dia relax lah sikit. Bila kalah tu, duduk dalam kaji yang macam mana nak buat. Hampa bila kalah ya, kaji macam mana nak protes. Macam mana nak sembang kemas dalam grup. Itu hampa, pasal tu tak maju.